Rasa happy, gembira, bersyukur sangat. Sebab sebelum ni kan memang duduk rumah tinggi. So Alhamdulillah lah lepas ni boleh duduk rumah bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya berada di satu lagi lokasi, rumah yang telah pun siap dibina oleh iHome Property. Alhamdulillah, saya di mana? Saya berada di Kampung Sri Aman, Puchong, Selangor. Dan di belakang saya ni adalah rumah yang telah pun siap dibina oleh pihak iHome Property, iaitu rumah jenis Dahlia Type C custom yang dipilih oleh pelanggan kita, iaitu Puan Ashikin. Baik Puan Ashikin, Alhamdulillah akhirnya rumah yang diimpikan telah pun siap dibina oleh pihak iHome Property. Boleh kongsikan perasaan apabila rumah ni telah siap sempurna? Rasa happy, gembira, bersyukur sangat. Sebab sebelum ni kan memang duduk rumah tinggi. So Alhamdulillah lah lepas ni boleh duduk rumah bawah. Baik, Alhamdulillah. So, jadi Puan Ashikin, kalau kita tengok dekat industri construction negara ni, banyak sangat kontraktor. Dan macam mana Puan Ashikin boleh terdetik hati untuk memilih iHome sebagai kontraktor untuk membina rumah? Ini mak saya yang show. So memang mak saya tengok dekat dalam TV Al Hijrah dengan Cik Syarul lah. Okey, itu dia. So, jadi katanya rumah ni untuk persediaan untuk menyambut Hari Raya nanti ya? Ya, betul. Okey, so itu dia kata-kata daripada Puan Ashikin. Mungkin ada kata-kata kepada mereka di luar sana yang mungkin sedang mencari kontraktor-kontraktor yang diyakini untuk membina rumah, Puan Ashikin. Kepada yang luar sana nak cari rumah, saya boleh rekomenkan iHome. Ambillah iHome, support Melayu, bisnes Melayu kita. Itu dia. Terima kasih sekali lagi kepada Puan Ashikin. Bagi mereka yang di luar sana yang masih lagi mencari kontraktor yang diyakini, trusted, berpengalaman untuk membina rumah di mana-mana tanah di lokasi anda di seluruh Malaysia, jom pilih iHome Property. Kami merealisasikan rumah impian anda. Jumpa lagi di site-site projek-projek yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.